apa yang boleh buat dekat Times Square. Korang mesti macam selalu macam pergi Times Square macam apa orang kata apa, jalan-jalan, lepas tu macam apa, macam shopping je, lepas tu dah belah, tu dah pergi apa orang kata imbi ke Royal kan. Tapi sebenarnya seharian korang boleh pergi ke Times Square. Contohnya macam korang pergi buka-buka pukul 10 kan, sebenarnya korang boleh sampai malam pun korang boleh tutupnya Times Square tu pun korang boleh penuhkan aktiviti korang di Times Square tu. Tapi kalau korang nak tahu apa yang korang boleh buat di Times Square, so Iwan dengan Jila akan share dengan korang. Yang pertama, apa yang korang boleh buat di Times Square, iaitu korang boleh ke tingkat 5, and then kat situ korang boleh main memanah. Iaitu nama tempat dia ialah Star Archery, berada di tingkat 5. Dan apa yang baik kat sini macam biasalah, sebab dah nama pun archery. So maknanya dia adalah sukan memanah. So sukan memanah ni apa yang best dia, dia sebenarnya semua barang dia lengkap dan hanya RM18 sahaja seorang, dan anda akan dapat 15 euro. 18 euro. Dan maknanya korang dengan hanya RM18 korang akan dapat satu set memanah dengan lengkap lah. Selain daripada itu juga, sebenarnya dia beroperasi setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Sebab tu Iwan cakap tadi, daripada pukul 10 pagi, bukannya maksudnya daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam tu korang pergi memanah kan. Tapi sebenarnya daripada pukul 10 pagi Times Square tu buka sampai ke pukul 10 malam, dan sampai ke 12 malam juga sebenarnya korang boleh buat aktiviti yang best di Times Square. Selain daripada itu juga, dia mempunyai berapa lorong? 20 lorong. Dia ada dia macam bowling lah. Dia macam bowling, ada 20 lorong tu. Dan diorang juga ada lebih kurang 7 cawangan. Dekat Kelang Valley ada, dekat Melaka pun ada, Sabah dengan Sarawak. Sebab Iwan perasan je ada macam dekat Sunway Pyramid artinya, tapi tak sure macam Sunway Pyramid yang sama. Tak maksudnya company yang sama ke lah. Tak sure. Tapi dekat Sunway Pyramid pun ada juga. Sunway Pyramid pun ada sukan memanah, tapi Iwan tak sure. Tapi macam dekat Kelang Valley ataupun dekat apa orang kata dekat kawasan kita lah, dekat KL ni sebenarnya ada tempat memanah yang korang boleh pergi. Tapi bukan nak cerita pasal Sunway Pyramid sebenarnya, nak cerita pasal Times Square. Dan dia berada di tingkat 5.